Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita cuba jawab algebra lagi. Dan kali ini dalam sesi biasa kita akan mulakan dengan asas algebra yang dahulu itu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bagi, bagi pindah jadi darab. Okey, sila. Okey, jadi y tolak 3 sama dengan 6. Okey, jadi kita nak tinggalkan y seorang-seorang. Kita kena pindah negatif 3. Okey, nombor dan simbol sebelum dia iaitu negatif. Okey, pindah jadi apa? Pindah jadi tambah tolak 3, tolak pindah jadi tambah. Jadi tolak 3 pindah jadi tambah 3. Y sama dengan 9. Okey, settle. Senang saja. Okey, macam nak kalau negatif 3y sama dengan 6. Okey, berbeza yang ni ialah yang ni darab. Sebab negatif 3y, 3 dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi dia darab. Jadi pindahlah negatif 3 ke sebelah. Darab pindah jadi bahagi. Okey. Dan bahagi, darab bahagi dia simbol dia tak bertukar. Macam ni tolak pindah jadi tambah kan. Jadi tak bertukar. Okey, jadi dapatlah y sama dengan negatif 2. Okey, lepas tu kita ini iaitu 3 tambah y sama dengan 6. Okay, jadi ini 3 tambah y. Jadi dia bukan darab lah, ada tambah je ni. Jadi pindah 3. Dapatlah apa? By default 3 ni ialah positif sebab tak ada simbol kan. By default kalau tak ada simbol maksudnya positif. Pindah jadi tolak. 6 tolak 3, 3. Okay, settle. Okay, lepas tu yang ni pula contoh bahagi iaitu negatif y per 3 sama dengan 6. Jadi kita buat apa? Kita pindahkanlah 3 beserta yang ni naik ke atas. Dapatlah y sama dengan 6 darab dengan negatif 3. Okay, jadi dapatlah negatif 18. Okay, settle. Okay, cuma penambahan sikit. Okay, macam mana kalau okay, ni negatif y per 3 sama dengan 6 kan. Okay, macam mana kalau kita terbalikkan dia, negatif 3 per y sama dengan 6. Macam mana buat? Okay, seperti biasa kita tukarkan kedudukan. Y ni tak dekat bawah, ada tak dekat bawah, dia mesti kat atas. Jadi pindah, bawa sekali dengan negatif mana atas. Dapatlah 3 sama dengan 6 darab dengan negatif y lah. Jadi 3 sama dengan apa? 6 darab negatif. Negatif ni maksudnya negatif 1 sebenarnya. Negatif 1. Jadi 6 darab negatif 1 dapat negatif 6 y. Okay, y ni adalah situ kan. So sini tak ada y, sini ada y, jadi y di sini. Jadi pindahlah 6 pula. Dapatlah 3 dengan negatif 6. Sebab nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi dapatlah 1 per, okay, guna kalkulator negatif 1 per 2 sama y. Okay, settle. Okay. Okay, kemudian okay, macam mana pula kalau begini? Negatif, tadi negatif 3 per y kan. Macam mana kalau macam ni, 3 y lepas tu je lah ya. Kisah silap. Y per 3 tambah 1 sama dengan 5. Okey, baik. Okey, jadi ini kan bahagi, ini pula tambah. Okey, jadi kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni tambah. Jadi pindahlah, dapatlah y per 3 sama dengan 5. Okey, tambah 1 pindah jadi tolak 1. Jadi y per 3 sama dengan 4. Lepas tu apa? Pindahlah 3 ni ke sebelah. Dapatlah, okey, ni kan bahagi pindah jadi darab. 4 darab dengan 3. Y sama dengan 12. Okey, settle. Okey, tapi macam mana kalau macam ni. Y tambah 1 per 3 sama dengan 5. Okey, macam pula. Okey, sebab ini hujung ke hujung, ini ada seketul, lepas tu tak ada. Ini pula hujung ke hujung macam ni. Jadi dia sebagai pecahan. Pindah bawah dulu, dapatlah y tambah 1 sama dengan 5 darab 3. Jadi dapatlah y tambah 1 sama dengan 15. Okey, lepas tu pindahlah ini. Jadi dapatlah y sama dengan 15 tolak 1. Sebab tambah 1 pindah jadi tolak 1. Dapatlah y sama dengan 14. Okey, settle. Okey, tapi tak habis lagi. Okey. Kita buat contoh yang lain. Okey, macam mana kalau macam ni? 3y
tambah 1 sama dengan 7. Okey, baik. Okey, yang ni pula 3y ni darab, ini tambahan. Okey, jadi seperti biasa, kalau tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah apa? Tambah tolak dahululah. Jadi pindah tambah 1 ni dulu, dapatlah 3y sama dengan 7. Tambah 1 pindah jadi tolak 1, dapatlah 6. Okey, lepas tu pindah 3 ni pula. Pindah 3, dapatlah y sama dengan 6/3. Jadi dapatlah y sama dengan 2. Okey, settle. Okey, lepas tu macam mana pula kalau macam ni? Kita kembangkan lagi. Macam mana kalau macam ni? 3y tambah 1 per berapa? Ya, 2 lah. 2y tambah 1 per 3 sama dengan 5. Okey, baik. Macam mana buat? Okey, jadi kita ikut je konsep asal, iaitu pindah. Okey, ini seketul pecahan. Jadi pindah bawah dulu. Okey, dapat ada 2y tambah 1 sama dengan 5 darab 3. Okey, 5 darab 3 dapatlah 15. Lepas tu salin balik 2 tambah 1. Dan seperti biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah tambah 1 dululah. Jadi 2y sama dengan 15 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Jadi dapatlah 2y sama dengan 14. Lepas tu pindahlah 2 pula, dapatlah y sama dengan 14 1/2. Dapatlah y sama dengan 7. Okey, settle. Okey, lepas tu pula, okey, tak habis lagi. Okey, macam mana pula kalau apa? Apa yang lagi kalau ada? Okey, macam pula kalau 2y per 3 tambah 1 sama dengan 5. Macam ni pun okey. Jadi kita buat apa? Kita okey, ini darab, ini bahagi, ini tambah. Jadi seperti biasa, kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah apa dulu? Tambah tolak dulu. Jadi pindah tambah dululah. Jadi dapatlah 2y per 3 sama dengan 5 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Jadi dapatlah 4. 2y per 3. Okey, lepas tu pindah mana pula? Bawah dahulu. Okey, pecahan kalau macam ni pindah bawah dulu. Dapatlah 2y sama dengan 4 darab 3. Dapatlah 2y sama dengan 12. Okey, lepas tu apa pula? Pindah 2. Dapatlah y sama dengan 12 bahagi 2. Sebab darab pindah jadi bahagi. Dapatlah y sama dengan 6. Okey, settle. Okey, lepas tu apa lagi kita nak buat? Okey, macam mana pula kalau macam ni? 2y tambah 1/3 sama dengan 5. Macam mana pula? Okey, yang ni pula. Okey, ini darab. Ini darab. Okey, ini tambah. Sebab apa? Sini 1/3. Dia seketul 1/3. Dia tak ada huruf apa-apa pun. Jadi dikira sebagai tambah lah. Okey, ini darab. Jadi tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah apa? Tambah tolak dulu. Jadi pindahlah seketul ini. Pindah. Dapatlah 2y sama dengan 5 tolak 1/3. Sebab tambah 1/3 pindah jadi tolak 1/3. Dapatlah 2y sama dengan 14/3. Okey, lepas tu kita pindahlah 2 pula. Dapatlah y sama dengan 14/3. Darab ni kan, pindah jadi bahagi. Dapatlah y sama dengan 14/6. Kecilkan, dapatlah apa bahagi ni, dapatlah 7/3. Okey, 7/3. Okey, baiklah, itu saja sekarang ni. Kita jumpa lagi video akan datang insya-Allah. Nak kelas WM. Assalamualaikum. Jumpa lagi.